Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam Malaysia Madani. Berjumpa sekali lagi, saya Cikgu Abdul Manaf bin Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Kita akan teruskan dengan Matematik tingkatan 3, bab 5, Nisbah Trigonometri, 5.1, Sinus, Kosinus dan Tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Seperti mana cikgu janjikan dalam sesi sebelum ini, sesi yang kedua ini kita akan teruskan dengan sesi latihan untuk menentukan bagaimanakah pemahaman murid-murid sekalian dalam topik ini. Seterusnya, cikgu akan bagikan satu latihan untuk dibuat oleh murid-murid sekalian. Contoh 1. Jika kita perhatikan dalam gambar ini, soalan dia ialah kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut yang diberikan. Berdasarkan gambar rajah yang diberi, soalan dia ialah meminta murid-murid untuk menentukan sisi-sisi hipotenus, bertentangan dan bersebelahan dari sudut pandang sudut KML. Ini bermakna murid-murid perlu menentukan sisi-sisi berdasarkan sudut KML, iaitu dari sudut pandang M. Sudut pandang M. Perlu ditegaskan di sini, untuk sisi hipotenus, walau bagaimana kedudukan sudut yang disoalkan, kedudukan hipotenus akan sentiasa sama. Baik, cikgu akan beri masa untuk murid-murid berfikir sejenak dan tentukan apakah sisi-sisi yang dikehendaki oleh soalan. Cikgu bagi tempoh dalam masa lebih kurang 10 saat dari sekarang. Okey, semua dah dapat jawapan? Mari kita semak jawapan. Adakah jawapan murid-murid semua betul ataupun salah? Mari kita saksikan jawapan dia. Baik. So, di sini kita akan tentukan sisi-sisi yang dikehendaki oleh soalan. Yang pertama, sisi hipotenus. Sila semak jawapan. Ya. Sisi hipotenus ialah panjang ataupun daripada K ke M. Ini adalah sisi hipotenus. Betul salahan murid? Yes, semua dah faham. Itulah jawapan dia. Sekarang kita tengok pula sisi bertentangan. Perlu diingat, kita akan lihat sudut ataupun sisi bertentangan daripada M. Di mana? Okey, ini jawapan dia 1, 2, 3. Yes. Sudut bertentangan ialah daripada KL. KL. Sebab kita tengok daripada sudut M. Betul kan? Tahniah. Pandai anak-anak murid cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pula sisi bersebelahan. Boleh? Tak sabar kan? Okey, ini jawapan dia. Tara. Yes. LM. Itulah jawapan yang betul. Tahniah kepada anak murid cikgu yang dapat jawab dengan betul untuk ketiga-tiga sisi. Senang kan? Dah tak sabar untuk contoh yang kedua. Okey, cikgu akan bagi gambar soalan seterusnya. Contoh yang kedua, untuk pastikan bagaimanakah pemahaman murid-murid sekalian dalam topik ini. Baik, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Contoh yang kedua, soalan sama juga macam tadi. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus berdasarkan sudut yang diberi. Kalau kita tengok pada gambar rajah ini, merupakan segitiga di mana sisi dia terdiri daripada Z, Y dan juga X. Tapi soalan minta kita tengok daripada sudut X, Y, Z. Bermakna kita akan lihat sisi-sisi berdasarkan sudut pandang Y ini. Okey. Next, tengok jawapan dia. Now, hipotenus kat mana? Yes, XY.
bertentangan. Yes, X, Z. Dan yang terakhir, sisi bersebelahan Y, Z. Okey? Semua betul? Tahniah. Cikgu percaya boleh buat. Okey. Dan itu sajalah untuk sesi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk topik-topik yang seterusnya dalam matematik tingkatan 3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.